Tengok laut boleh nak mandang. Serabut nak mandang. Apa? Hari boleh. Mana? I masukkannya. Ini. Luar lah. Oh tu, dengan Syirah affiliate tu ada tu ramai. Kira lah support Syirah. Ida mau berapa kan? 30 kat sini. Tengok I dalam rumah ada atas meja dalam mari make up. Ida bosu. Saya kelas hujung-hujung tak berjalan semua nego maju belakang. Sebab tu kan ayat kita tak boleh nak judge orang sebab dengan kita tengok aja. Macam Kak Ayat dulu. Kak Ayat ngaji ke PTM tu. Kak Ayat boleh beli kereta tu. Orang tak tahu, Kak Ayat bukan jenis. Kak Ayat tak nunjuk lah rakyat. Kak Ayat tak tunjuk bukan ada kereta kan. Tapi ada orang tu mari jumpa Kak Ayat di rumah. Kak Ayat tu jumpa lah makan-makan kawan-kawan kan. Lepas tu dia tanya Kak Ayat, Kak Ayat ambil KPTM dah. Kak Ayat beli tanya KPTM. Kak Ayat nak bulan kan senang Kak Ayat ambil KPTM KB je. Lepas tu habis KPTM tu Kak Ayat buat makan. Saya marilah rumah. Lepas tu tanya Kak Ayat. Tadi tu Kak Ayat nolomi. Kak Ayat tengah cari kerja. Lepas KPTM tu Kak Ayat sedang mencari-cari kerja lah. Sebab Kak Ayat tak mindset Kak Ayat nak kerja dalam ekong. Gitu. Gitu. Tanya tu umi jual atas pasar. Lepas tu jual atas pasar kan kedai makan. Dah makan ke? Kedai makan tanya tu. Lepas tu Kak Ayat setel kan. Lepas tu dia pun mari. Dia tak teringin kau nak kerja. Tak teringin kau nak ada kereta. Tengok orang naik kereta sudah tak. Kak Ayat macam aku ada duduk kereta tepi macam gitulah. Orang suka judge. Time tu Kak naik pesona. Kalau makan follow Kak Ain kejap. Kak Ain tak pandai buang. Awak komen baru Kak Ain nanti buang. Itulah besar tu. Kakak habis kakak makan. Tahu takut orang nak tunjuk. Habis dia makan ramen tu. Pecah ke kakak? Dia ni kan. Boleh teh dah. Nasi boleh. Hari ni supaya saya influencer kan. Dah tak ada Ashalin je Shah Hassan pula dah. Sekali saya reti. Supaya Rafa Zira. Supaya Ukasha. Hari ni saya influencer ni. Tak adil kan hari ni. Anak-anak saya beri pedah. Anak kan boleh. Kalau nasi pedah. Mama tak sila pedah. Mama tak sila pedah. Non abang suap tina tu ya astaga. Nasi dia mesti kering, tak ada kuah. Ni. Abang suka air tak apa. Biar kau makan belakang. Ni. Tapi Maggi pelik kakak. Serius pelik Maggi. Budak tak makan pedas dah. Dia boleh makan Maggi. Samsung ke? Ni bukan tu je serupa. Jebul ni. Kak ni kau dekat single man nak dua. Kak umur berapa 3 ni? Tak payah oyak. Bela ni Kak tak oyak umur Kak Ain. Malah nak oyak. Tak tahu tak macam malah nak oyak umur. Tapi lately ni Kak Ain kena oyak. Sebab adik-adik PM. Sebab adik-adik je PM. Serabut. Layan adik-adik ke. Umur kena rahsia. Esok Kak Ain tak oyak dah. Kak tak ni kalau beliau oyak tadi singa mana dua Kak tak ni kalau lagi kau ya. Mana? Si Jomel Zarina. Apa? Yang ni si Jomel dan ni Zarina.
Kain kecil. Kalau ayat pendek rasa macam kasar sangat, kain kecil. Lagi anak Kak Ain tinggi sama tinggi Kak Ain. Sebab bongsu Kak Ain tu dia tinggi sikit. Nak sulung tinggi. Bongsu dia rendah sikit. Terbalik. Tino tinggi. Ni filter tak sampai mana pun Alia. Taknya ramai sedap. Ramai stew paling sedap. Sehingga mak kau janda. Alah dah agak lah mu ni. Nak juga panggil orang janda. Si Gemar tak faham. Nak kena panggil janda juga baru faham. Apa dah si Gemar. Lepas tu tanya apa dah. Apa dah tak tanya. Adik, jom buat kecil sikit tulisan. Anak dua dah je. Mana anaknya? Bahaya. Kepala kiri kanan bahaya. Kiri kanan bahaya. Kalau tunjuk tu viral. Dah. Makan timun tu rasa tak pedas kan? Bukan kan? Timun punya kuih ke pedas? Tahu, timun sebab sedap dengan aku. Kau solo boleh tunjuk kau. Ni tak boleh tunjuk. Bahaya kau tu. Macam Kak. Kan. Nampak ada dia? Nama Nampak dia? orang. Nampak kau tak? Abang Su duduk tapi. macam salah. Bersadar. Tinggi. 10 tahun baru. Ni rumah yang Syoko. Nampak malik muka ya ni. Berapa orang? Ini kau orang je. Kita kena buat lagu mana? Macam salah yang tu lah. Nak kau ni ada. Yang kat makan timun. Kalau kat ni. Bahaya tu pula. Manis kerak hari ni boleh buat letah dah. Kalau lepas tu tanya. Bibik gimana? Tak boleh aku jangan sebut nama. Anak panggil ke apa? Umi ke Mama. Tapi panggil Mama. Tapi tanya nak panggil Ma. Gitu. Soalah Ma. Mama. Ma. Mami. Adik tapi adik ganas sikit muka adik hari ni. Saya tengok ramai Mama. Apa? Adik. Allah lama pula dah. Jangan buat gitu. Hari tu tanya raya dah. Tanya raya, Kak Ain nak Kak Ain nak buat gong ni rambut dia. Apa dia panggil dah? Rambut dia. Nak apa dah kita? Nak pem orang panggil. Nak kiting gitu. Kak Ain nak gitu tapi semua kedai dah tak boleh buat. Kak Ain buat gaya haji gitu. Adik kena tengok mana tak payah. Pakai lipstick apa? Karina. Mulet bukan. Kak Ain buat mulet. Sebab rambut Kak Ain je kiting. Bila buat mulet tu yang macam tak sesuai dengan dia. Faham tak? Letak susu sayang. Letak susu sebabnya pedih gitu. Kak Ain letak full cream. Betul lah kan? Full cream. Okey, faham. Kak Ain letak full cream. Kak Ain letak air